Hello gang, hari ni kita masak masakan Indian style iaitu lamb varbal. Let's go! Okey, kita slicekan bawang merah halus-halus, kemudian kita tuangkan minyak masak, kemudian kita masukkan bay leaf, nutmeg, flower, black cardamom dan juga 4 sekawan, dan kita letak sekalikan dengan bawang slice. Lepas tu baru kita letak daging dia. Lepas kita dah biarkan sekejap, voila, tengok asap tu berkepuk-kepuk guys. Okey, next step kita chop daun ketumbar dan kita campak dalam kuali dengan daging sekali. Kemudian kita masukkan serbuk garam masala, serbuk kunyit, serbuk ketumbar dan sedikit serbuk kari. Kacau dan kita masukkan daun kari. Kita kacau lagi daging tu. Okey, kita letak air sikit supaya tak kering. Lepas tu kita tambahkan daun kasuri meti dan kita tambah juga lagi daun ketumbar. Lepas tu kacau lagi. Lepas tu dah nampak daging tu lembut dan warna pekat tu, dah boleh hidang di pinggan. Okay, tada! Dah siap kita punya lamb varbal kita. Nampak susah tapi senang. Itu saja menu hari ini. Kita jumpa lagi untuk menu seterusnya. Tata!